Assalamualaikum. Bertemu lagi. Kita baca komen daripada sahabat kita ni. Beliau berkata, ikut perawat cara masing-masing lah. Tak payah kita nak condemn perawat lain. Ikut cara masing-masing. Baik, mungkin beliau pun seorang perawat. Dan ini masih lagi berkaitan dengan VTT saya yang berkenaan perawat berdialog dengan jin-jin yang merasuk sakit. Nampaknya VTT saya yang berkaitan dengan perkara tersebut tidak disenangi oleh ramai, saya boleh katakan golongan perawat lah yang tak senang dengan pendapat saya itu. Jadi sebenarnya saya bukan nak condemn, saya hanya berkongsi kepada masyarakat seandainya apa pandangan saya itu boleh diguna pakai, khususnya kepada pesakit, masyarakat dan perawat lah sebenarnya. Saya terpaksa kongsikan perkara ini juga untuk mewakili masyarakat, khususnya pesakit-pesakit yang ingin mendapatkan rawatan. Bukan semata-mata hanya dari saya punya pendapat individu. Bukan. Harap semua perawat-perawat di Malaysia ni kalau tengok saya punya VTT sebelum ni, rasa macam kata-kata saya ni macam pedas je, macam hebat sangat je kan. Anda kena faham, itu ialah luahan hati masyarakat. Saya menyampaikan sahaja dengan apa yang saya boleh bantu mereka. Bukan saya tunjuk pandai, bukan saya ni maha hebat. Ada yang cakap macam tu juga. Dan saya rasa tak salah untuk saya kongsikan supaya masyarakat mereka terasa terbela. Siapa lagi yang nak mewakili mereka? Siapa, saya tanya anda? Kalau saya muncul macam ni, saya bawakan luahan hati mereka, tapi masyarakat melihat kemudian komen-komen para perawat yang ada dalam TikTok ni, ini dalam TikTok lah kan, apa perasaan masyarakat semua? Apa perasaan pesakit-pesakit semua? Macam ni ke perawat yang mereka harapkan untuk membantu mereka? Kan? Mereka nampak sebab anda tak boleh terima pendapat mereka. Anda lagi menghamburkan kata-kata yang kan, yang menampakkan anda tak boleh terima pendapat mereka. Walaupun anda nampak saya yang berkata-kata, tapi saya membawakan suara pesakit-pesakit masyarakat. Faham ya? Semua perawat yang tak senang dengan kata-kata saya ni, faham ya? Tak tahu nak terangkan macam mana lagi. Ingat, hashtag tiada saka, tiada sihir. Hashtag lain dari yang lain. Baik.